Ini rapat. Boleh tarik ni? Tarik bak macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, sihat noh. Baik, kita sambung perkongsian kita daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan juga wasiat keimanan, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Baik, kitab ini macam kita sebutlah tuan-tuan, sekadar ulangan sahaja, bahawa apa yang ditulis dan dikumpulkan serta disusun oleh Syekh Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berpaksikan kepada satu hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tapi nasihat yang kita faham bukan dengan maksud nasihat yang difahami oleh orang Melayu saja. Kalau orang Melayu nasihat ni apa dia? Bagi nasihat lah kan, bagi nasihat. Tapi maksud nasihat dalam bahasa Arab ni dia luas tuan-tuan. Nasihat ni kalau kita nak ambil maksud umum dia, iaitu jujur. Agama itu adalah jujur, ataupun agama itu adalah kejujuran. Itu hadis yang kita baca yang tadi, yang disebutkan tadi tu, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, maksudnya agama itu adalah kejujuran. Untuk siapa, kata sahabat? Kejujuran kepada siapa? Untuk siapa? Maka Nabi SAW sebut, jujur lillah, untuk Allah, wali rasulih, untuk rasulnya, wali kitabih, serta untuk kitabnya, wa li a'immatil muslimin, serta untuk pemimpin-pemimpin Islam, wa li 'ammatihim, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Baik, itu kalau kita baca maksud nasihat, kita biasa baca ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu nasihatlah, maksudnya taubat yang sebenar-benar taubat, taubat yang jujur. Jadi macam mana nak taubat yang jujur? Baik, itu digariskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala 3 syarat yang kita dah tahu. Taubat yang jujur iaitu kita memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla di atas dosa kita. Taubat yang jujur juga kita mesti meninggalkan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, taubat yang jujur itu syaratnya ataupun ciri-cirinya iaitu berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang keempat, andai kata ia melibatkan manusia, maka taubat itu mesti kita pergi minta maaf, settlekan dengan orang yang tersebut.
Itu baru maksud taubat yang jujur. Itulah kata maksud nasihat tadi tu. Baik, itu Al-Quran ni buaya sekalian, dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah untuk diturunkan dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni satu perkataan membawa maksud yang sangat luas dan sangat banyak makna dia. Kalau kita sebut tentang tadilah nasihat, kita faham nasihat itu dengan maksud memberikan nasihat, panduan, apa jugalah yang kita faham. Nasihat juga maksudnya kejujuran. Kita bagi nasihat dengan penuh jujur, kan? Baik, itu nasihat-nasihat yang terbaik adalah nasihat-nasihat yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga Nabi SAW. Baik, itu kalam yang paling sempurna, lalu diadunkan oleh para ulama kita menjadi satu ungkapan yang difahami daripada apa yang mereka petik dan mereka ulas daripada potongan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, begitu juga kalau kita ambil sedikitlah berkenaan dengan kenapa Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab, kerana katanya yang sedikit tetapi membawa maksud yang sangat luas. Kalau kita sebut perkataan fitnah sebagai contoh, kita faham fitnah tu apa, tuan-tuan? Tuduh orang, tak? Tuduh orang sesuatu benda yang dia tak buat, itu masuk fitnah dalam bahasa kita. Tapi fitnah yang diambil asalnya daripada kata bahasa Arab itu, maksudnya adalah sesuatu ujian, sesuatu bala, sesuatu kacau bilau, sesuatu benda yang kekalutan, kan, kekalutan, yang mana dengan kekalutan itu prosesnya itu sehingga siapa yang berjaya melalui fitnah-fitnah ataupun ujian-ujian yang telah dilalui oleh dia berjaya lalui benda itu dengan berjaya, maka orang itu, tuan-tuan, dia keluar seperti emas yang bersinar-sinar. Jadi sesiapa yang berjaya melalui fitnah kacau bilau hari ini, serabut kepala yang ada pada hari ini, maka kita sebenarnya adalah emas yang lahir daripada kekalutan itu. Itu maksud fitnah. Sebab itu Nabi SAW sebut, takutlah fitnah di akhir zaman. Takutlah kamu dengan ujian kekalutan, kelam kabut yang akan berlaku di akhir zaman. Dan Nabi SAW paling takut pada fitnah apa, tuan-tuan? Pada kelam kabut apa? Pada kekalutan apa? Dajjal. Itu yang Nabi paling takut tu. Bukan Dajjal datang fitnah kita buat jahat dah. Dajjal kata, Azrin, engkau minum arak. Bukan, dia bukan fitnah Dajjal, bukan Dajjal fitnah kita tak. Tapi kekalutan Dajjal tu yang menyebabkan orang ada yang tak tahan, serabut pergi, akan hanyut dengan Dajjal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak memahamkan tuan-tuan tentang maksud nasihat yang mana disebutkan oleh Syekh Al-Habib Al-Haddad, mana kitab ini ditulis berpaksikan kepada hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, maksudnya agama itu adalah kejujuran. Maka disampaikan kepada kita nasihat-nasihat, ungkapan-ungkapan yang jujur yang dia petik daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, serta adunan itulah yang dia sampaikan kepada kita. Baik, apa yang dia nak sampaikan kepada kita pada malam ini, tuan-tuan, kesinambungan daripada yang lepas, iaitu yang lepas kita bahaskan tentang kemudaratan orang yang jahil tentang ilmu-ilmu fardu ain, kan? Itu kemudaratan dia, kita dah bahas dah. Maka pada malam ini dia nak sebutkan kepada kita wujubu ta'limil ahli wal aulad al-faraidud diniyah, kewajipan kita mengajarkan ahli keluarga kita, anak beranak kita, tentang fardu-fardu ain dalam agama kita ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab kita ni, dia kata apa, tuan-tuan? Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsika, yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun 'alaik. Seperti mana wajib ke atas kamu untuk belajar. Kita ni wajib belajar untuk diri kita,
kita juga wajib mengajarkan keluarga kita, anak beranak kita dan sesiapa yang berada di bawah tanggungan kita. Fa illam taqdir an tu'allimahum kana 'alayka an ta'murahum bil khuruji ila ahli ilmi. Kalau kamu tak mampu nak mengajar mereka dengan sendirinya, maka wajib kamu menyuruh mereka untuk keluar mencari ilmu di luar sana. Hari ini kita tak mampu, mungkin sebahagian besar kalangan masyarakat kita, dia tak mampu nak mengajar anak-anak dia. Dia tak mampu nak mengajar isteri dia, orang yang berada di bawah tanggungan dia. Isteri pun tak mampu nak mengajar anak-anak. Dengan faktor yang pelbagai lah tuan-tuan, masanya, ilmunya dan sebagainya. Anak pun kalau nak mengaji dengan pak ataupun dengan mak, dia pun bukan nak apa nak mengaji sangat tuan-tuan, kan? Tu kadang kena hantar dekat tok tu, kan? Ataupun hantar ke orang lain lah, ustaz, ustazah lain, orang-orang yang dapat mendidik mereka. Kalau kita tak mampu nak mengajar dengan sendiri, hatta yata'allamul qadra al-mafrud minhu, sehinggalah mereka, minta maaf, hatta yata'allamul qadra al-mafrud minhu, sehinggalah mereka belajar pada kadar yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada mereka. Wa illa athimta wa athimu man kana mukallafah. Kalau kamu tak buat begitu, maka kamu berdosa dan mereka juga akan berdosa. Kalau kita tak mampu, contohlah dengan sistem pendidikan yang ada, minta maaf tuan-tuan, rasa macam tak cukup anak kita ni faham tentang agama, maka kita kena pergi cari tempat yang sesuai untuk dia faham agama. Petangnya kita ada kafar, maka wajib kita kafarkan dia. Kita ni bukan macam dekat Johor, dia orang kata Johor wajib tu tuan-tuan, kalau saya tak salah lah. Sini wajib ke tuan-tuan, Selangor tak wajib kan? Jadi kalau kita tak nak, kita serabutlah pagi pergi sekolah biasa, lepas tu nak balik salin-salin baju, makan-makan sekejap, lepas tu mandi, terus nak pergi sekolah agama pula. Serabut lah, kita tak ya. Memang serabut tu ada, tapi dia sendiri tak tahan, maka takut-takut athimta, dia kata kamu berdosa, wa athimu, dan mereka juga berdosa. Kalau wajib macam dekat Johor contohlah, maka mungkin lain lah kan. Tapi kalau kita ni tidak berapa nak ditekankan benda tu, ramai tuan-tuan ada budak kita ataupun anak-anak kita yang mereka itu belajar dengan sistem, ialah belajar di kelas, di sekolah, dan sebagian mereka tak ambil berat tentang solat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada penekanan tentang faktor itu. Ialah cikgu-cikgu yang mengajar dekat sekolah, dia bukan nak mengajar waktu, dia mengajar subjek yang dia patut ajar lah, kan? Lalu dia tak adalah penekanan pada situ. Melainkan kalau ada cikgu-cikgu yang nak ambil peranan, ataupun sekarang ni cikgu pun sibuk tuan-tuan, kan? Dia nak uruskan anak murid, nak mengajar, lepas tu nak buat macam-macam, nak kena dokumen itu, payah lah dia kata, kan? Tak kata semua, tapi itu yang berlaku. Maka wajib pada mak ayah dia mencari tempat yang sesuai. Kalau dia rasa tak boleh juga, pergilah cari sekolah yang berbayar. Kadang kita ni wayang silian tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita spend duit kita banyak untuk bayar pada installment kereta kita, betul? Bayar kereta sampai 1,100, 1,200. Bayar kereta katalah tak sampai 1,000, katalah 800, 700. Tapi untuk mendidik anak itu menjadi seorang yang faham agama, setiap bulan katalah yuran dia 500. Dia beban dah tuan-tuan. Dah lah beban pula nak kena bayar tuan-tuan ni. Tapi tengoklah tuan-tuan, kita macam mana sanggup. Baru ni keluar satu video, cikgu dia piak anak dia kan, piak anak dia, dia pergi marah cikgu tu. Dia kata saya tak pernah sentuh anak saya ni. Istilah dia gitulah lebih kurang. Tuan-tuan boleh tengoklah video tu. Saya pun nak bagi tahu, kata sampai ke tahap begitu, kan? Jadi maknanya kalau begitu keadaannya, kita kena spend duit sikit lah untuk memberikan pendidikan supaya anak kita ni faham agama. Sebab agama ni lah yang akan memandu dia, ataupun ilmu, faham, kenal Allah Ta'ala ni lah yang akan memandu dia. Kalau tidak tuan-tuan, dia akan hanyut. Dia boleh kaya, dia boleh jadi jurutera, dia boleh jadi itu, dia boleh jadi ini, macam-macam bidang yang ada dekat luar sana. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan dia, malang tuan-tuan. Tadi saya bersembang dengan sahabat saya ni, dia duduk baiki kapal-kapal ni,
Kan, dia kata ada bidang, saya tak tahulah, pernah dengar tapi tadi dia cerita balik, oh betul-betul. Kan, dia kata bidang apa, duk welding bawah laut tu kan, 1 jam berapa tuan-tuan? Mahal kan. Dia kata kat saya tadi lah, ada satu company tu bayar 1 jam 4,000. Saya tak tahulah, bukan bidang saya, dia cerita. Kalau dia bohong saya bohong tuan-tuan lah. Tapi saya percaya kat dia lah, orang baik kan, orang semayang Jumaat ni kan, tapi bidang dia. Dia cerita 1 jam 4,000. Boleh kaya tuan-tuan. Tapi adalah risiko dia. Ala kuliah nak bagi tahu, kalau nak kumpul duit semata-mata, tak apalah, boleh kumpul duit. Kalau orang itu tak kenal Tuhan, rugilah. Dengan duit yang banyak itu, anda kata dia tak bayar zakat pendapatan, na'udzubillah tuan-tuan. Tapi kalau dia faham agama, orang yang macam itu, agama ni boleh menang disebabkan dia. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita kata, kalau nak kaya boleh kita biarkan anak kita tak kenal agama pun tak apa. Kan? Dia boleh kaya, tapi kita nak dia kaya dan dia faham agama. Macam mana nak faham agama ni? Kena mengaji, kena belajar. Kena bagi masa yang sesuai. Walaupun dia tidak bidang itu, tak semesti keluar jadi ustaz. Anak saya pun tak minat jadi ustaz, dan saya pun tak nampak gaya dia boleh jadi ustaz. Isteri saya kata, abang ni kalau anak kita nak sulung ni hantar Mesir boleh kot? Saya kata tak apalah kot. Kan? Kalau dia tak nak, tak payahlah. Kan? Tak apalah, yang penting dia tahu bila masuk waktu solat, dia solat berjemaah di masjid. Paling tidak pun dia solat berjemaah dengan adik dia. Paling tidak pun busuk-busuk pun kata orang Kedah, dia solat lah, dia tak lupa solat. Kan? Itu yang kita nak. Sebab itulah tiang agama yang akan memandu dia. Baik tuan-tuan, wal qadrul wajibu minal ilmi ala kulli muslimin laysa bikathir. Dia kata ilmu pada kadar yang wajib untuk setiap orang Islam tu tak banyak apa sebenarnya. Wala yakadu yalhaqut taliba lahu fi talabihi masyaqqatun insyaallahu lisuhulatihi. Bahkan dia kata hampir-hampir seorang pelajar itu tidak akan menemui kepayahan dalam menuntut ilmu agama, kerana senang sungguh agama ni tuan-tuan. Agama ni senang, tapi jangan disenang-senangkan. Agama ni mudah, tapi jangan bermudah-mudahkan. Jangan permudahkan dia. Dia mudah tuan-tuan. Macam kita pernah sebutlah banyak kali, ustaz-ustaz kita pun nyatakan hal yang sama. Kita solat 5 waktu. Satu waktu solat berapa lama kita bagi masa untuk solat? 5 minit je. Cuma nak prepare dia lah kan. Nak pergi ambil wuduk, tukar baju hak elok sikit. Kan nak datang ke masjid, katalah paling-paling 30 minit bagi masa. Tak susah mana. Kalau tuan-tuan sambil bawa motor, bawa kereta, dengar orang azan, berhenti singgah ambil semayang. Orang qomat, semayang lah. Tak semayang sunat, qabliyah pun tak apa. Kan? Benda sunat. Senang agama ni tuan-tuan. Bahkan saya pernah bagi contoh dulu kan, nak semayang ni bukan gaduh kena pi ambil lalu tengah bara api je tak. Siapa nak semayang kena lalu atas bara api. Macam agama Hindu kan, nak hapus dosa nak kena cucuk sana cucuk sini. Macam tu ke tuan-tuan? Tak. Kamu menangis dengan Tuhan, tak payah bagi tahu ke orang. Saya malu nak menangis, ramai orang tengok. Tak, menangis dengan Tuhan je. Kan? Menangis dengan Tuhan, mengadu kat Tuhan, mengadu kat Allah Ta'ala, bukan mengadu kat orang. Kan, pergilah bermunajat. Itu sebut bermunajat. Munajat tu maksudnya berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menegur sahabat yang berdoa, Ya Allah, Ya Allah, dengan nada yang kuat. Nabi kata, perlahan. Nabi kata, sebab apa? Kamu berbisik dengan Allah. Allah Ta'ala tu sami'ud du'a, maha mendengar permohonan. Jadi agama ni sangat mudah. Sangat mudah kalau dipelajari, kerana tidak ada yang payah. Oleh sebab itulah agama ini, kata Allah Ta'ala, dia diturunkan mengikut fitrah naluri manusia. Naluri manusia. Apa kesenangan bagi kita? Kita puasa. Okey, puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bahkan dimarah pula orang Islam kalau melambat-lambatkan berbuka puasa tuan-tuan. Bahkan ditegur lagi orang Islam yang tidak bersahur. Kan? Mana ada agama yang suruh dia puasa, lepas tu engkau kena tepat masa tau kalau buka puasa. Kalau tak, kamu melanggar sunnah Nabi SAW. Kita kalau fikir logik kita tuan-tuan, lagi payah, lagi banyaklah pahala, betul tak? Tak apalah, engkau nak buka puasa, tak apa, aku tak nak.
Sebab apa? Lagi lambat buka puasa, pahala panjang banyak sikit. Dah agama kata dah azan, buka puasa dulu. Kan? Apa pun cara nak buka puasa, bukalah. Tapi disunahkan begitu begini, diajar pula pada kita. Sebab sayangnya agama tu pada penganut dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu dia kata mudah sungguh nak mempelajari agama ini. Wali anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalik, sebab Allah Ta'ala dah tentukan pada kita. Wa yuyassiruhu lahu idza salahat niyyatuh, bahkan Tuhan akan mudahkan jalan untuk kita kalau kita niat baik untuk kenal Allah Ta'ala, untuk faham agama ni. Walahu fi talabihi thawabun azim, bahkan orang itu akan dikurniakan pahala yang besar ketika mana dia menuntut ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang berjalan di atas satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan untuknya dengan jalan tersebut untuk dia sampai ke syurganya. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, sesungguhnya para malaikat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan dan menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu kerana redha, restu terhadap perbuatan itu. Sekarang ni tuan-tuan, macam kitalah sekarang ni tengah menuntut ilmu lah kan, maka saat ini malaikat sedang menghamparkan sayapnya untuk kita, duduk bersama dengan kita kerana redha terhadap perbuatan kita. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin atau jinazatin. Jenazah, baca janazah ataupun jenazah. Menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat dan menziarahi 1000 orang sakit serta menghadiri 1000 orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada sahabat yang bertanya, faqila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, adakah menuntut ilmu itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa hal yanfa'ul Quran illa bi'ilmin, kata Nabi, Al-Quran tidak bermanfaat melainkan dengan ilmu. Maknanya kena belajar juga. Oh, saya nak baca Quran je, kan? Betul dapat pahala, tapi Quran itu tidak akan memberikan manfaat kalau tak ada ilmu. Bermula dengan ilmu tajwid, kemudian memahami apa yang Allah Ta'ala sebut, kemudian memahami tafsirnya, kemudian melaksanakan tuntutan-tuntutan Al-Quran. Senang, saya pernah sebut pada tuan-tuan, senang ke susah belajar bahasa Arab, tuan-tuan? Nak kena buka kelas bahasa Arab ni sini. Tapi yuran dia mahal, tuan-tuan. 10,000 satu sesi. Tak adalah. Nak beritahu pada tuan-tuan, sebenarnya bahasa Arab ni bahasa paling mudah di dunia. Itu ya, Ustaz ni goreng. Betul tuan-tuan. Bahasa Arab ini bagi nisbah kita orang Melayu lah, jangan nisbah pada orang Cina, orang India, orang Korea, orang Jepun apa semua ni. Orang Melayu kita ni, Nusantara, yang bertutur sama bahasa dengan saya, dengan tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab sekitar 1700 perkataan bahasa Melayu kita pinjam daripada bahasa Arab, kan? Solat jemaah, solat bahasa Arab, jemaah bahasa Arab. Nak solat kena niat, niat bahasa Arab. Takbir, takbir bahasa Arab. Salam, salam bahasa Arab. Solat kena khusyuk, khusyuk bahasa Arab. Nak khusyuk kena sabar, sabar bahasa Arab. Wah, banyak tuan. Lepas solat pi ziarah, ziarah bahasa Arab. Ada orang tu bercerai, talak, talak bahasa Arab. Kemudian ada rujuk balik, rujuk bahasa Arab. Apa lagi tuan-tuan? Salam, salam bahasa Arab. Cium pipi, cocok dah, dah. Salam kan kita cium pipi kan, cium tangan, dah. Tapi maknanya banyak bahasa Arab. Saya pun tak bawa, kebetulan dalam tablet saya ada bersusun. Kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan, bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab.
Satu. Yang keduanya, banyak perkataan bahasa Arab ni yang sebenarnya kita ulang benda yang sama je, kalimat yang sama je tuan-tuan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, B tu huruf ba pada bawah tu, tuan-tuan, puluh ribu dalam Quran. Min, kan, minal jinnati wan nas, min tu beribu dalam Quran. Kalau 1000 ataupun minta maaf, kalau sekali kita tak tahu makna min, boleh dimaafkanlah. Tapi kalau dah 1000 kali jumpa tak tahu juga makna min, tuan-tuan jumpa saya sekali, jumpa kali kedua macam pernah jumpa dia ni, kan? Jumpa kali ketiga boleh ingat lah, nampak orang tu macam kenal, hitam sikit kan, badan perut pun boros sikit ni, macam kenal, pernah main surau aku ni, kita kan. Kali ketiga, kali keempat, kalau kali 10 tak kenal saya lagi, kena check balik aku ada mana putih kan. Sebab apa? Kita ni Allah Ta'ala bagi memori kita ni, tengok sekali boleh ingat, insya-Allah. Kalau kata perkataan min itu, tuan-tuan jumpa sekali tak ingat makna, boleh dimaafkan. 2 kali dimaafkan, 3 kali. Ini 1000 kali buaya sekalian. Dan itulah kalimat yang diulang-ulang dalam Quran. Dah dikumpulkan pun dalam satu kad. Inilah perkataan yang berulang dalam Quran. Tuan-tuan tak payah hafal. Sebab apa? Tuan-tuan akan jumpa, setiap kali baca Quran akan jumpa dia. Dari kaedah dia lah. Tapi kita kena memarasah, kena sentiasa sikit. InsyaAllah bahasa Arab ni bahasa yang sangat mudah. Satu bahasa ataupun kalimat daripada bahasa Arab yang kita pinjam ke dalam bahasa Melayu. Kedua, perkataan yang berulang-ulang, perkataan tu. Yang ketiga, ayat yang berulang-ulang. Assalamualaikum. Tuan-tuan tak terjemah dah Assalamualaikum? Betul tak? Astaghfirullahalazim, tak payah terjemah dah Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tanya saya, Azrin apa khabar? Saya jawab apa? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah tak payah terjemah dah tuan-tuan. Sihat wal afiat, tak payah terjemah dah. Sihat bahasa Arab, wow itu bahasa Arab, afiat pun bahasa Arab. Ada tak? Saya sihat apa? Sihat kan? Ada tak terjemah betul-betul bahasa Melayu sihat? Arab kata as-sihhatu. Orang Melayu kata apa? Sihat. tak ada terjemahan. Itu. Kalau jumpa, macam mana? Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Maknanya kita fikir apa? Positif lah tu. Tapi kalau apa khabar hari ni? Innalillah. Itu maknanya negatif lah tu. Tak payah terjemah dah innalillah tu. Dah tahu dah innalillah tu maknanya dia tak baik dah tu. Jadi banyak ayat-ayat yang berulang, bermain di minda kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu, ada tak orang yang nak ambil peringatan? Kita baca kan, tapi apa makna dia? Kan kita rasa macam serabut. Sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran adalah bahasa yang paling mudah. Kalau tidak, mana mungkin Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Zalimlah Tuhan. Mulakan ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lepas tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Susah. Macam kontradik je kan? Padahal dia sayang kita, tapi dia susahkan Al-Quran. Mustahil tuan-tuan. Mustahil. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bahasa Arab kerana Al-Quran itu ataupun bahasa Arab itu sangat mudah. Cuma kita telah diwar-warkan bahawa bahasa Arab itu susah. Sama ada kita percaya pada ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu susah, ataupun mungkin kita dah tak apalah, malas lah, kan? Ataupun mungkin apa jugalah yang menyebabkan kita tidak mahu mengenal Al-Quran dengan sebaiknya. Lepas itu kalau kita baca Al-Quran, kita boleh faham, ibu ayah sekalian, saya tak nafikan. Kita baca Quran yang ada terjemahan, insya-Allah kita boleh faham sebab ada terjemahan sebelah, betul tak? Tapi dia punya feeling tu tak sama lah tuan-tuan. Kan, zauq dia tu, dia punya perasaan dia tu tak sama. Bila kita faham Al-Quran dengan kita tahu ilmu bahasa Arab.
Tuan-tuan, kalau kita ada ilmu, tuan-tuanlah, saya rasa yakin 100% dalam surau ni boleh berbahasa Inggeris ataupun boleh faham teks-teks bahasa Inggeris. Kalaulah kita diberikan satu novel ataupun satu keratan akhbar dalam bahasa Inggeris, ataupun novel lah kita kata dalam bahasa Inggeris, lalu diminta untuk kita baca novel tu, ditulis oleh penulis yang sangat terkenal, novel itu pula best, kata inilah novel best seller, terjual di dunia ini 10 juta naskah, tuan-tuan pun mesti nak baca kan. Lalu kita yang faham bahasa Inggeris, ada novel yang asal ditulis oleh penulis Inggeris itu dalam bahasa Inggeris, dengan ada satu lagi versi dalam bahasa Melayu yang telah diterjemahkan. Tuan-tuan rasa nak baca yang bahasa Inggeris ori ke ataupun nak baca yang telah diterjemahkan? Tah penterjemah pula kita tak kenal siapa penterjemah ni kan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan lah nak baca yang bahasa Inggeris original ke ataupun yang bahasa Melayu, dalam keadaan tuan-tuan memang faham bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris lah tu kan, mesti bahasa Inggeris tuan-tuan. Sebab penulis tu dia tulis dalam, dia memilih perkataan-perkataan yang waktu dia tulis tu dia feeling dengan perkataan tu tau kan. Macam orang yang orang penulis sajak kan, dia pilih perkataan tu sebab dia rasa perkataan tu dapat menyentuh hati orang, dia pilih perkataan tu kan. Dia tak ambil perkataan apa biasa-biasa. Betul tak tuan-tuan? Dia akan ambil perkataan yang dia rasa boleh menyentuh jiwa orang. Maka kita pun kalau nak baca, baik kita baca yang original bahasa Inggeris, sebab itu tulisan asal. Ketika mana penulis itu tulis, dia memahami apa yang dia nak sampaikan, berbanding dengan yang telah diterjemahkan. Mungkin penterjemah tu dia terjemah ya, tapi dia tak ada feeling sangat kan, dan pemilihan perkataan tu tidak menjiwai dia, ataupun tidak menjiwai jiwa penulis yang sebenar. Al-Quran macam tu lah tuan-tuan. Kalau kita baca terjemahan, contoh saya pernah sebut contoh ni kan, Allah Ta'ala kata apa? Waja'altu lahu malam mamduda, dan kami telah jadikan untuknya, iaitu untuk manusia itu, malan, harta, mamdudan, terjemahnya yang banyak. Terjemah dalam tafsir ditulis yang banyak tuan-tuan. Mamdudan tu maksudnya banyak. Kalimat mamdudan itu kalau kita kaji balik, dia diambil daripada satu perkataan madda yamuddu. Madun mamdudun, maknanya panjang. Tuan-tuan kan belajar ilmu tajwid, kita belajar apa? Huruf mad, maknanya huruf yang dibaca dengan panjang. Paling pendek minimum pun dua harakat tuan-tuan ya. Mad, Allah Ta'ala pilih perkataan malan mamduda, maksudnya harta yang dipanjangkan. Kami jadikan untuk manusia itu harta yang dipanjangkan. Kenapa Tuhan tak sebut malan kathiran? Kathiran kan masuk banyak, ibu ayah sekalian, betul tak? Jazakallah khairan kathira. Kenapa tak guna kalimat kathir? Ketika Allah Ta'ala sebut ayat itu malan mamdudan, kenapa tak sebut malan kathiran? Sebaliknya Allah Ta'ala memilih perkataan malan mamdudan, sedangkan diterjemahkan dalam tafsir bahasa Melayu harta yang banyak, sedangkan maksud asal dia harta yang dipanjangkan. Kalau ulama Melayu kita terjemah harta yang dipanjangkan, tak faham kita apa maksud harta yang dipanjangkan. Apa benda harta yang dipanjangkan? What is this? Tak faham kita kan. Maka nak mudah faham, harta yang banyak. Walhal maksud mamdudan itu iaitu harta yang dipanjangkan. Maksudnya harta kita ini kadang-kadangnya lebih panjang daripada usia kita, betul tak? Tak habis. Umur kita 60 tahun, simpanan tuan-tuan ada berapa? Tu Haji. Tu Haji, ada berapa simpanan Haji? 3 juta. 3 juta tuan-tuan. Terkejut Haji, 3 juta ada 300 hari tu. Tuan-tuan, ada orang yang hidup dia, umur dia 70 tahun, ketika mana dia mati, harta dia ada 10 juta. Harta dia lebih panjang daripada usia dia, betul tak? Dan harta yang 10 juta tu, anak dia boleh makan, kadang-kadang cucu dia pun boleh makan. Itu maksud Allah Ta'ala sebut malan mamdudan. Tapi dengan harta yang banyak itu, tuan-tuan bacalah ayat itu daripada surah Al-Muddathir. Jadi pemilihan ayat itu, sebab itu kalau kita baca Quran dengan kita faham maksud dia, dia punya feeling tu lain. Pemilihan perkataan itu menyebabkan kita tersentak, hati kita diketuk macam, oi aku ni
teruk sangat ni, apa ni aku ni, oi. Sebab tu Nabi SAW bila baca Quran sampai pada ayat tentang syurga, oh Nabi minta Allahumma inni as'alukal jannah. Sampai pada ayat neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kan sebab dia faham. Neraka, berapa banyak nama neraka yang kita baca? An-nar. Kan? Apa lagi? Jahim, Jahannam, Sa'ir. Semua itu memiliki maksud-maksud yang tertentu. Kiamat. Hari kiamat saja berapa banyak nama kiamat? Waqi'ah. Qiyamah tu nombor satu lah. Al-Waqi'ah. Waqi'ah tu maksudnya apa? Waqi'ah tu maksudnya terjadi ketika itu. Waqi'ah. Terjadi ketika itu. Hari akhirat. Kenapa namakan akhirat? Kerana dia duduk di hujung. Ini semua ni pemilihan perkataan. Kalau kita baca Quran dengan ilmu, sebab itu diminta kita belajar. Menghadiri majlis ilmu. Membaca Quran. Baca Quran pun kena ada ilmu. Ibu ayah sekalian, sebab itu ilmu ni sangat penting supaya menjadikan kita ni sedar bahawa kehidupan kita ni bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya mohon maaf terkasar bahasa terlagak kata tuan-tuan. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi perbahasan tentang kepentingan kita menuntut ilmu yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla. Terkurang terkasar bahasa, kelemahan di saya sendiri, kita akhiri dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.